Macam mana nak buat seluar budak-budak macam ni? Seluar dia full getah, bahagian bawah dia lurus je macam tu. Senang je macam ni. Jom kita tengok. Pertama, dia mesti ada garis pinggang, kemudian garis tengah untuk seluar ini. Labuh seluar budak ni saya cadangkan dia mesti labuh dalam setengah inci ataupun 1 inci daripada labuh yang sepatutnya. Nama budak kan, dia akan lebih panjang. Seterusnya anda buat petak daripada tengah ke sisi. Ini adalah punggung bahagi kepada 4, sama juga punggung bahagi kepada 4 ni ukuran yang sama lah. Okey, daripada ini garis pinggang ini pinggang bagi ke garis cawat. Ini cawat. Ukuran pinggang ke cawat ni adalah ukuran cawat bahagi kepada 2, kemudian tolakkan dengan 1 inci setengah. Okey, dia boleh adjust tapi hari ni saya buat 1 inci setengah. Untuk cawat belakang saya keluarkan 2 inci setengah sebab cawat belakang dia mesti lebih panjang sikit. Dan lagi satu, pinggang ni pinggang belakang saya naikkan setengah inci. Sebab kalau kita pakai seluar sebenarnya dia begini tau. Depan rendah, belakang tinggi. Tak percaya cuba pegang pinggang anda. Kemudian ambil pembaris awesome dulu. Kalau nak pembaris ni ada dekat showcase ya. Gariskan. Inilah ukuran cawat belakang. Cawat depan pula kita tambahkan sekadar 1 inci setengah je. Kemudian kita gariskan begini. Boleh je pakai pembaris lain Ini adalah view pada pandangan atas. Okey, inilah pinggang dia. Pinggang belakang naik setengah, kita lurus, depan tak payah naikkan. Kejap. Anda follow saya dulu. Saya rasa video ni panjang sikit untuk penerangan bahagian bawah dan juga basi. Jumpa di next video. Saya Cikgu Jerome Amin dan jangan lupa komen apa-apa saja pendapat anda dan juga mungkin cadangan untuk saya buat record video seterusnya. Follow dulu.